Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Murshidah binti Badrul Isam. Pada hari ini saya akan melaksanakan persembahan bagi tugasan 2 untuk kursus EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Fokus perbincangan saya hari ini adalah berkaitan dengan analisis impak evolusi paradigma sistem pendidikan yang di Malaysia yang menelusuri garis masa kritikal selama 8 tahun iaitu bermula daripada 2018 sehingga tahun 2026. Kenapa tempoh 8 tahun ini sangat signifikan? Sebagai mukadimah, kita harus sedar bahawa dalam lensa sosiologi, pendidikan bukan sekadar proses mekanikal atau pemindahan ilmu secara mendatar di dalam bilik darjah. Sebaliknya, pendidikan adalah sebuah ejen sosialisasi dan perubahan sosial yang paling ampuh. Ia berfungsi sebagai alat untuk meruntuhkan tembok stratifikasi sosial dan memberikan peluang yang saksama kepada setiap individu tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka. Dalam pembentangan ini, saya akan membedah transformasi ini melalui 3 tunjang utama yang menjadi nadi perubahan sistematik kita. Pertama, digitalisasi melalui pelantar delima. Bagaimana pendemokrasian teknologi dapat merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Kedua, pentaksiran bilik darjah (PBD), peralihan daripada budaya berorientasikan peperiksaan kepada pembangunan potensi manusiawi yang lebih holistik dan inklusif. Ketiga, pemerkasaan TVET iaitu pendidikan teknikal dan latihan vokasional sebagai satu laluan alternatif yang mengangkat martabat kemahiran sekaligus memperkukuhkan mobiliti sosial masyarakat. Sepanjang 20 minit akan datang, kita akan melihat bagaimana polisi-polisi ini bukan sekadar mengubah infrastruktur fizikal sekolah tetapi lebih besar daripada itu, iaitu bagaimana ia bertindak sebagai pemangkin kepada mobiliti sosial secara vertikal dan memenuhi aspirasi pendidikan negara. Persoalan besar yang akan saya rungkaikan adalah sejauh manakah transformasi ini berjaya melahirkan modal insan yang mampu bersaing di pentas global bagi tahun 2026 ini, sambil tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita mulakan dengan meneliti evolusi paradigma yang pertama. Transformasi pertama ialah digitalisasi pendidikan melalui pelantar delima. Ia dilancarkan secara rasmi oleh KPM pada tahun 2019. Delima atau singkatan daripada perkataan Digital Educational Learning Initiative Malaysia bukan sekadar sebuah portal tetapi merupakan satu ekosistem pembelajaran digital yang inklusif. Transformasi ini bersifat revolusioner kerana ia berjaya meruntuhkan tembok fizikal bilik darjah tradisional. Jika dahulunya punca ilmu bersifat statik iaitu terhad pada buku teks fizikal dan kehadiran guru di sekolah, kini melalui integrasi Google Classroom, Microsoft 365 dan Apple Teacher memberi ruang pembelajaran yang tanpa sempadan. Murid tidak lagi hanya menunggu ilmu yang diberikan, tetapi mereka didorong untuk menjadi pencari ilmu yang aktif. Mari kita menganalisis secara kompleks mengenai peralihan ke arah kecerdasan buatan 2024 hingga 2026. Memasuki fasa 2024 hingga 2026, kita dapat melihat pengintegrasian kecerdasan AI dalam pengajaran. Penggunaan AI dalam delima membolehkan kita melaksanakan konsep personalized learning atau pembelajaran terbeza pada tahap yang paling optimum. Melalui algoritma pintar, sistem dapat menganalisis data pembelajaran murid secara individu, mengenal pasti kelemahan mereka secara real time dan menyediakan bahan pengayaan yang khusus mengikut tahap kognitif masing-masing. Dari sudut sosiologi, ini merupakan satu usaha untuk menangani isu kepelbagaian tahap kecerdasan dalam satu bilik darjah. Kita bukan lagi menggunakan pendekatan one size fits all. Sebaliknya,
Teknologi AI bertindak sebagai pembantu guru untuk memastikan tiada murid yang tersisir, iaitu no child left behind. Hanya kerana rentak pembelajaran mereka berbeza daripada rakan sebaya yang lain. Kini, digitalisasi bukan lagi satu kemewahan atau pilihan, tetapi satu keperluan sosial politik dalam mendepani cabaran revolusi industri. Dengan melengkapkan murid dengan literasi digital yang tinggi melalui delima, kita sebenarnya sedang membangunkan modal insan digital. Kita mahu melahirkan generasi yang bukan sahaja tahu menggunakan teknologi, tetapi mampu berfikir secara kritis dalam ekosistem digital, yang akhirnya akan memacu ekonomi negara dalam lanskap persaingan global yang semakin sengit. Persoalannya, bagaimanakah digitalisasi ini memberi kesan langsung kepada mobiliti sosial? Ini adalah poin yang kritikal dalam analisis sosiologi kita. Dahulu, kita berdepan dengan digital divide atau jurang digital yang sangat ketara. Pelajar di bandar mempunyai akses kerana fiber optik dan peranti terkini, manakala pelajar di luar bandar hanya bergantung pada buku teks fizikal yang sangat terhad. Jadi, secara sosiologinya, ini mewujudkan stratifikasi peluang di mana lokasi geografi menentukan kejayaan masa depan. Namun, melalui inisiatif sistematik seperti pemberian peranti, pelan data mampu milik dan penyediaan pusat internet komuniti, kita sedang menyaksikan fasa pendemokrasian pendidikan, iaitu pelajar daripada keluarga B40 kini mempunyai akses kepada sumber rujukan, video pembelajaran dan perisian yang sama kualitinya dengan pelajar di sekolah elit bandar melalui pelantar delima. Mari kita lihat transformasi modal insan digital. Apabila seorang anak nelayan di Tawau Sabah atau anak penari getah di Sik Kedah mampu menguasai kemahiran digital seperti pengkodan iaitu coding, suntingan video atau analisis data melalui kursus yang tersedia di delima, mereka sebenarnya sedang membina modal insan digital. Dalam ekonomi global hari ini, kemahiran digital adalah mata wang baharu. Ia membolehkan mereka bersaing secara global. Mereka boleh bekerja sebagai pembangun perisian atau penganalisis data untuk syarikat antarabangsa secara remote dari kampung halaman. Lagi satu, mereka dapat memecahkan kitaran kemiskinan. Mereka tidak lagi terikat dengan pekerjaan tradisional ibu bapa yang berpendapatan rendah. Ini adalah mobiliti sosial vertikal yang paling pantas. Seterusnya, ikuti peluang. Teknologi bertindak sebagai great equalizer atau penyamarata yang hebat. Di dalam ruang digital, latar belakang sosioekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama. Yang dinilai adalah kompetensi dan kreativiti. Inilah yang kita namakan sebagai merapatkan jurang equity melalui teknologi. Kita bukan sekadar memberi mereka alat, tetapi kita memberi mereka kunci untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Apabila kualiti ilmu tidak lagi disekat oleh faktor geografi, maka sebenarnya dia dapat diwujudkan oleh pendidikan digital untuk memastikan bahawa kecerdasan dan usaha seseorang murid adalah penentu utama kejayaan mereka, bukannya alamat tempat tinggal atau jumlah pendapatan ibu bapa mereka. Transformasi kedua yang boleh saya sifatkan sebagai antara langkah paling berani dan radikal dalam sejarah pendidikan negara adalah pemansuhan peperiksaan pusat seperti UPSR dan PT3 yang kini digantikan sepenuhnya dengan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Langkah ini bukan sekadar pertukaran kaedah penilaian, tetapi ia merupakan sebuah anjakan paradigma sosio-kultural. Kita telah berganjak daripada sistem yang exam oriented di mana harga diri seorang murid sering diukur hanya melalui jumlah A dalam slip peperiksaan kepada sistem yang benar-benar learning oriented. Melalui PBD, penilaian dilakukan secara bertelusan dan holistik, merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Guru
tidak lagi hanya melihat kepada helaian kertas di hujung tahun. Sebaliknya, guru menilai proses pertumbuhan murid melalui pemerhatian tingkah laku, penlibatan aktif, projek perkumpulan yang memupuk semangat kolaboratif dan juga pembentangan kreatif yang membina kepada keyakinan diri. Transformasi ini meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi kepada profesion keguruan. Ia menuntut integriti guru yang luar biasa kerana guru kali ini diberikan autonomi penuh untuk menentukan tahap penguasaan iaitu dari TP1 hingga TP6 berdasarkan evidensi dan autentik. Dari perspektif sosiologi, autonomi ini sangat penting untuk pertama sekali menghapuskan stigma gagal. Dalam sistem lama, murid yang dikategorikan sebagai late bloomer sering dilabel gagal pada usia seawal 12 tahun yang akhirnya membunuh motivasi mereka untuk terus belajar. PBD memberi ruang untuk mereka berkembang mengikut rentak sendiri tanpa tekanan grade semata-mata. Kedua, mengurangkan stratifikasi sosial di sekolah. Dahulu, kelas sering dibahagikan mengikut pencapaian akademik iaitu kelas pandai versus kelas lemah. PBD membolehkan suasana pembelajaran yang lebih inklusif di mana kepelbagaian bakat seperti kepimpinan atau aktiviti seni diberi nilai yang setara dengan pencapaian kuantitatif. Dengan beralih daripada peperiksaan berpusat yang bersifat high stakes, kita sebenarnya sedang menjaga kesejahteraan mental generasi muda kita. Kita mahu melahirkan model yang tinggi, berani mencuba tanpa takut akan kegagalan grade dan memiliki growth mindset. Inilah realiti sebenar pendidikan, bukan untuk menapis siapa yang hebat dan siapa yang lemah, tetapi untuk memastikan setiap mutiara di dalam bilik darjah dapat digilap potensinya sehingga bersinar mengikut acuan masing-masing. Satu persoalan besar yang sering timbul adalah bagaimanakah PBD membantu mobiliti sosial secara praktikal. Jika kita lihat secara kritikal, sistem peperiksaan lama cenderung mengamalkan ujian kecerdasan yang hanya memberi kelebihan kepada murid yang mahir menghafal fakta atau rote learning. Namun, realiti dunia kerjaya hari ini telah berubah. Majikan tidak lagi sekadar mencari pemegang ijazah dengan A yang straight, tetapi mereka mencari individu yang memiliki kemahiran insaniah ataupun soft skills yang tinggi supaya keupayaan berkomunikasi, kerja berpasukan dan pemikiran kritikal untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Melalui PBD, kita mengaplikasikan teori kecerdasan pelbagai. Pelajar yang mungkin tidak cemerlang dalam ujian bertulis tetapi mempunyai kecerdasan interpersonal yang hebat dalam memimpin kumpulan atau kecerdasan kinestetik yang luar biasa dalam bidang sukan dan teknikal, kini diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Apabila bakat unik ini dinilai melalui tahap penguasaan, murid tersebut tidak lagi merasa dipinggirkan. Ini secara langsung membina harga diri iaitu self-esteem yang sangat kuat. Dalam sosiologi, kita tahu bahawa harga diri adalah bahan api utama untuk motivasi intrinsik. Bagi pelajar dari latar belakang sosioekonomi rendah iaitu B40, sistem peperiksaan pusat sering menjadi tembok kerana keterbatasan sumber rujukan atau tuition peribadi. Namun, PBD memecahkan stigma bahawa pandai itu hanya terhad kepada skor akademik di atas kertas. Apabila pelajar ini menyedari bahawa sistem pendidikan menghargai usaha kreativiti dan kemahiran amali, mereka akan merasa mempunyai saham dalam sistem pendidikan tersebut. Keyakinan ini adalah jabatan penting bagi mereka untuk berani memasang impian menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Secara tuntasnya, PBD mewujudkan satu bentuk pentaksiran yang lebih adil. Ia memastikan bahawa mobiliti sosial tidak hanya milik mereka yang mahir menjawab soalan objektif, tetapi milik sesiapa sahaja yang mempunyai kompetensi dan nilai kepimpinan. Dengan cara ini, kita sedang melahirkan model insan yang lebih dinamik.
yang mampu mengubah nasib keluarga mereka yang bukan sahaja melalui grade tetapi melalui kualiti peribadi yang holistik. PBD sentiasa memastikan bahawa pendidikan bukan lagi medan persaingan yang sempit tetapi sebuah ekosistem yang menyediakan peluang seluas-luasnya untuk setiap murid naik ke tangga sosial yang lebih tinggi mengikut potensi unik masing-masing. Seterusnya, kita beralih kepada transformasi ketiga yang tak kurang pentingnya, iaitu pemerkasaan TVET, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, serta pelaksanaan dasar penolakan sifar, iaitu Zero Reject Policy. Kedua-dua inisiatif ini merupakan manifestasi kepada usaha kerajaan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap keperluan zaman. Dalam lensa sosiologi, kita sedang melakukan satu anjakan besar dalam meruntuhkan stigma sosial terhadap aliran vokasional. Dahulu, TVET sering dianggap sebagai pilihan kedua bagi mereka yang kurang cemerlang dalam akademik. Namun, menjelang tahun 2026 ini, relatif tersebut telah berubah sepenuhnya. TVET kini diangkat sebagai laluan perdana yang menawarkan prospek kerjaya yang sangat lumayan. Transformasi ini bersifat kompleks. Ia melibatkan kolaborasi strategi antara kementerian dan pihak industri. Silibus TVET kini telah diselaraskan secara dinamik dengan keperluan pasaran kerja 2026 yang memfokuskan kepada bidang berteknologi tinggi seperti teknologi kenderaan elektrik iaitu EV, menyediakan tenaga kerja mahir bagi industri automotif hijau, pertanian pintar, smart farming dan mengintegrasikan LOT dalam menjamin sekuriti makanan negara dan robotik dan otomasi, memenuhi tuntutan revolusi industri 4.0. Apabila kita memberi kemahiran high income ini kepada murid, terutamanya daripada golongan B40, kita sebenarnya sedang membina mobiliti sosial berteraskan kemahiran. Mereka bukan lagi sekadar pekerja buruh tetapi pemacu ekonomi negara. Terdapat dasar penolakan sifar iaitu Zero Reject Policy dan pendidikan inklusif yang merupakan pencapaian besar dalam tempoh 2018 hingga 2026. Ini adalah pengukuhan dasar penolakan sifar. Dasar untuk memastikan murid berkeperluan khas MBPK mendapat akses pendidikan yang saksama di sekolah-sekolah KPM tanpa sebarang diskriminasi. Dari sudut sosiologi pendidikan, ini adalah langkah untuk menghapuskan peminggiran sosial dengan menempatkan MBPK di sekolah arus perdana melalui program pendidikan inklusif. Kita bukan sahaja mendidik murid khas tersebut tetapi kita sedang mendidik masyarakat secara keseluruhannya tentang nilai empati dan kepelbagaian. TVET dapat melaksanakan aspirasi pendidikan untuk semua secara keseluruhannya. Pemerkasaan TVET dan pendidikan inklusif ini membuktikan bahawa sistem pendidikan kita sedang bergerak ke arah equity based education, iaitu pendidikan berasaskan equity. Kita sedang memastikan bahawa tiada golongan yang terpinggir sama ada mereka yang mempunyai kecenderungan kemahiran praktikal maupun mereka yang mempunyai cabaran fizikal dan kognitif. Inilah komitmen kita dalam memenuhi aspirasi pendidikan untuk semua, di mana setiap anak Malaysia diberikan tangga yang sesuai untuk mereka memanjat ke puncak kejayaan mengikut potensi masing-masing. Apabila setiap lapisan masyarakat diberi peluang yang adil, maka kemakmuran negara akan dirasai secara lebih merata dan inklusif. Jika kita lihat dari sudut pandang ekonomi yang lebih makro, mobiliti sosial melalui TVET adalah yang paling nyata dan berimpak tinggi. Kita bukan lagi bercakap tentang teori, tetapi tentang perubahan taraf hidup yang sangat drastik sekarang. Graduan TVET pada tahun 2026 bukan lagi sekadar pekerja sokongan, tetapi mereka adalah pakar teknikal. Dalam lanskap industri hari ini, kadar kebolehpasaran graduan TVET telah melangkaui graduan akademik dalam bidang tertentu. Malah, industri kini menawarkan apa yang kita panggil sebagai premium salary atau gaji lumayan yang setaraf. Malah, ada yang lebih tinggi daripada pemegang ijazah sarjana muda. Khusus untuk mereka yang memiliki sijil kompetensi tinggi dalam bidang kritikal seperti kempalan bawah air, penyelenggaraan robotik dan pengurusan
tenaga hijau. Bagi pelajar daripada keluarga B40, laluan TVET menyediakan satu fast track untuk laluan pantas memasuki alam kejayaan profesional berbanding dengan pengajian akademik yang memakan masa lama. TVET membolehkan murid menguasai kemahiran amali dalam tempoh singkat dan terus diserap masuk ke pasaran kerja. Dari perspektif sosiologi, inilah cara yang paling efektif untuk memecahkan rantaian kemiskinan tegar atau vicious cycle of poverty. Apabila seorang anak daripada keluarga susah berjaya menjadi juruteknik mahir dengan gaji yang kompetitif, dia bukan sahaja mengubah nasib dirinya, tetapi dia mengangkat martabat dan ekonomi seluruh keluarganya secara serta-merta. Begitu juga dengan impak pendidikan inklusif. Melalui dasar penolakan sifar, kita bukan hanya memberi tempat duduk di dalam kelas kepada murid berkeperluan pendidikan khas, tetapi kita memberikan mereka masa depan. Apabila pelajar berkeperluan khas ini dilatih dengan kemahiran vokasional yang sesuai dengan keupayaan mereka seperti dalam bidang bakery, grafik, digital atau pertanian bandar, kita sebenarnya sedang memberikan mereka independensi ekonomi. Mereka tidak lagi dilihat sebagai beban sosial atau hanya bergantung kepada bantuan kebajikan semata-mata. Sebaliknya, mereka mampu berdikari, bekerja, malah menyumbang kepada komuniti sebagai warga negara yang produktif. Secara tuntasnya, pemerkasaan TVET ini, inklusiviti ini adalah pelaburan sosial yang paling menguntungkan negara. Ia memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang fizikal atau ekonomi mempunyai pasport untuk keluar daripada kemiskinan dan menyumbang kepada pembangunan negara. Pendidikan kita pada tahun 2026 ini bukan lagi satu perlumbaan untuk satu garisan penamat yang sama, tetapi ia adalah pelbagai lebuh raya yang menuju ke arah satu matlamat, iaitu kemakmuran bersama. Pada bahagian ini menunjukkan analisis impak terhadap evolusi paradigma pendidikan kita. Terdapat 3 tunjang utama yang menjadi kayu ukur untuk evolusi paradigma ini. Pertama sekali, ikuti. Dahulu kita berdepan dengan jurang digital yang sangat luas antara bandar dan luar bandar. Namun, menerusi paradigma baharu, sasaran PPPM adalah untuk mengurangkan jurang ini sebanyak 50%. Strateginya, demokratisasi akses melalui pelantar delima dan pemerkasaan TVET. Ini memastikan setiap anak murid, tidak kira di mana mereka berada, mendapat sumber yang setara. Kedua, kualiti. Kita telah berganjak daripada budaya hafalan dan orientasi peperiksaan berpusat kepada pemikiran kritis. Kini, PBD menjadi nadi dengan standard kurikulum yang disetarakan dengan penanda aras antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Kita mahu melahirkan murid yang bukan sekadar tahu apa, tetapi tahu bagaimana untuk berfikir. Ketiga, kecekapan. Pengurusan manual yang sering meminggirkan bakat tertentu kini digantikan dengan sistem digital yang telus. Dasar zero reject memastikan tiada murid yang tercecer daripada sistem pendidikan formal atas apa jua alasan. Namun, transformasi ini tidak datang tanpa cabaran. Jadi, slide ini mempericikan realiti di lapangan dan cadangan penambahbaikan sistematik yang perlu kita ambil perhatian. Pertama sekali ialah infrastruktur rangkaian. Kita perlu mempercepatkan projek Jendela. Walaupun kita bercakap tentang 5G, realitinya di pedalaman Sabah dan Sarawak, akses internet masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kestabilan pembelajaran hybrid. Seterusnya, latihan semula guru ataupun recycling. Guru adalah penggerak teknologi. Cadangan saya adalah memperluaskan program latihan intensif bukan sahaja tentang cara menggunakan peranti, tetapi fokus kepada literasi kecerdasan buatan AI dan adaptasi pedagogi digital. Kita perlu future proof daripada pendidikan kita.
Akhir sekali, sokongan psikososial. Dalam transisi menuju PBD sepenuhnya, tekanan emosi terhadap guru dan murid adalah nyata. Maka, peningkatan penjawatan kaunselor yang bertauliah di sekolah bukan lagi pilihan, tetapi keperluan yang mendesak untuk menyokong kesejahteraan mental komuniti sekolah. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, harapan saya terpahat kepada 3 komitmen utama. Pertama sekali, saya tekad untuk bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Di zaman di mana maklumat boleh dicapai sepantas kilat melalui teknologi, peranan saya bukan lagi sebagai penyampai maklumat sehala atau pemberi jawapan. Sebaliknya, saya ingin menjadi pemangkin yang mencetuskan rasa ingin tahu. Saya juga akan membimbing murid untuk menapis, menganalisis dan mempersoalkan maklumat secara kritis agar mereka tidak sekadar menjadi pengguna ilmu tetapi pencipta ilmu yang bijaksana. Kedua, saya memegang teguh komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Saya percaya bahawa guru yang berhenti belajar adalah guru yang berhenti mengajar secara berkesan. Demi menepani gelombang teknologi seperti AI yang terus berevolusi, saya tidak membiarkan diri saya ketinggalan. Saya akan sentiasa melengkapkan diri dengan pedagogi digital yang paling segar agar kualiti penyampaian saya sentiasa relevan dengan keperluan murid masa kini. Ketiga, saya ingin membina ekosistem bilik darjah yang selamat dan inklusif. Bilik darjah saya mestilah menjadi ruang mana setiap murid merasa diri mereka dilihat dan didengar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka. Saya akan memastikan juga emosi mereka terjaga dan bakat unik mereka sama ada dalam bidang kreatif, teknikal maupun akademik akan diiktiraf dan diraikan. Saya mahu bilik darjah menjadi tapak semaian keyakinan diri, kerana murid yang percaya kepada diri sendiri adalah murid yang mampu memecahkan rantaian kemiskinan dan mengubah masa hadapan keluarga mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.